Halo guys, selamat kembali ke channel saya, Anton Agro Channel. So hari ini saya akan kongsikan dengan anda video tentang saya buat water chain ataupun saya cuci filter. Tapi sebelum itu guys, jangan lupa like, komen dan juga subscribe video saya ini dan channel saya ini guys. Jangan lupa, akan ada banyak lagi video-video yang bermanfaat untuk anda ternakan ikan di belakang rumah seperti saya ini. Oke, jom kita teruskan. Oke, sebelum itu guys, kita cek dulu dia punya pH. So ini pH dia, saya dah cek pH air dan kualiti air. So sekarang air ini pH oke, stabil. Amonia agak tinggi, boleh pergi ke 2.0 ppm. So kita memang perlu tukar air lah ataupun cuci filter. Lepas tu nitrit agak tinggi di sini 2 ppm, dan nitrit pun tinggi juga dalam 40 ke 80. So kita perlu buat pertukaran air dan cuci span berada di filter sana. Jom, let's go. Pada yang pertama kita akan kurangkan air dia. Saya kurangkan 50% lah ya, nanti akan kurangkan. So air pun dah nampak keruh, saya akan kurangkan 50% ke semua tong ni. Lepas tu kita akan isi balik, lepas tu kita akan cuci filter. Okey, kita dah buat water chain. So air yang kolam ni dah penuh. So lepas ni saya akan buat yang ni, yang hujung ni. Oke, ikan sultan. So sekarang tengah isi air lah. Saya dah kurangkan air 50%. So sekarang tengah isi air. Lepas ni kita akan buat kolam 4 ni dan kolam ketiga. Oke. 2000 years later. So beginilah keadaan filter sedang dicuci. So kita sekarang tengah buat maintenance lah, sebab water chain dah buat. So semua ni dah isi semua. Kita dah tukar air. So sekarang kita service kita punya tong filter. So sekarang saya nak isi air lah, bagi air ni penuh. Lepas tu letak span dan sistem dah boleh jalan macam biasa. Okey, jom. Kita sidaikan dulu. Okey, sambil cuci menggunakan water jet. Kalau nak cuci pakai hose pun boleh juga, sebab okey je. Kalau water jet lebih bagus lah. So kotoran tu akan tanggal semualah. Okey, sekarang semua dah setting balik. So span kita dah letak, brush pun kita dah letak. Sekarang masanya untuk kita buka wall valve ini daripada kolam. So kita buka, agak ketat sikit guys. Okey, kita dah buka. So air akan mengalir dan kita akan
turunkan air. Okey. Aliran air laju guys, okey. Okey, air dah mula mengisi something. Dan kalau dah separuh nanti kita akan buka pump air kita lah. Okey. So ini kita buka sikit. Okey, air dah penuh. So kita hidupkan pump. Pump dah hidup. Kita buka. Kita buka semua. Okey, kita dah buka semua dan kita tengok flow air dia macam mana. Jadi kita akan adjust di sana lah. Okey. So flow air dia. Alright. Semua okey. Semua berfungsi. Okey, nampaknya something cun. Semua dah mengalir. Alright. So guys, itu saja perkongsian saya bagaimana cara saya nak buat water change dan cuci filter lah. Maintenance macam mana kita membuat maintenance ataupun servis untuk filter sistem RAS, dan bagaimana cara kita mengatasi kualiti air dan buat dengan secepat yang mungkin supaya nanti ikan-ikan kita tak mengalami kematian lah. Okey, itu saja dari saya. Jumpa di next video. Hashtag ternak bakar rumah, hashtag nelayan darat, pertanian adalah perniagaan. Ciao.